Tasik Seksyen 7 Shah Alam. Kita orang bawa Zara pusing-pusing naik dia punya motor lah ni, tapi motor yang kena tolak. So nak tengok macam ni dia punya reaction naik motor yang kena tolak ni dekat Tasik. Okey, jom. Kat Tasik 7 ni dululah saya selalu jogging, jump rope. Tapi sejak dah ada anak ni kita buat aktiviti dengan anak lah pula. Zara, senyum sikit. Senyum sikit. Dulu kat kawasan ni dia jalan simen yang biasa. So sekarang ni nampak dia dah ada buat simen baru, ada colour, tekstur pun lebih best lah. Zara okey Zara. Kenapa dia dah penat dah nak dukung dah. Tak apa dah, abang dukung jap. Okay, jom dia dukung. So akhirnya Zara pun dah penat naik basikal. Walaupun dia duduk je, duduk pun penat juga. Sebab Tasik ni dia punya satu round ni lebih kurang 1 km lebih. Kalau tak silap 1.3 km macam tu. Jadi bayangkanlah berapa lama dah dia kat atas basikal ni. Ada setengah jam lebih kot, lebih kurang jadi balance nak sampai ke satu point tadi kenalah berdukung. Okey. Overall kat sini memang best dengan cuaca petang ni yang redup. Adalah cahaya matahari sikit tapi dia tak panas dengan berangin macam ni. Cuba kat sini ramai orang lah. Okey. Ada budak-budak lain-lain yang naik basikal bermain. So dia memang rasa macam lebih kepada family punya tempat lah. Cuma ada juga orang yang jogging. Jadi kat kawasan ni dia ramai lah, padat lah. Next time kita try tempat lain pula, taman lain pula. Kalau korang ada cadangan mana tempat yang sesuai nak bawa baby macam ni, kita nak beriadah, korang boleh cadangkan. Okey? Okey Zara, bye bye.